Baik, seterusnya soalan D. Sepaket gula mengandungi 60 biji, separuh daripada gula itu diagihkan sama banyak kepada Ahmad, Borhan, Chan, Rahul dan Raihana. Hitung gula-gula yang diterima oleh setiap seorang. Okey, so kena faham dulu ceritanya ada mula-mula 60 biji. Separuh dibahagikan kepada Ahmad, Borhan, Chan, Rahul dan Rahina. So kita nampak pertama sekali data kita ialah separuh. Dah. Jadi nak dapat satu markah, kita kena tahu dulu apa langkah pertama, iaitu separuh. Separuh tu maksudnya apa? 1/2. Jadi 1/2 darabkan dengan 60. Okey. Dah dapat jawapan, diagihkan. So, bila diagihkan kepada berapa orang murid? Ahmad 1, Borhan 2, Chan 3, 4, 5. Bahagi 5. Dah dapat satu markah. Takkanlah tak nak tulis. Jadi, separuh bagi 60 ni berapa? 30. 30 bahagi pada 5. Macam mana nak jawab? Dalam 30 tu maksudnya 5-nya ada berapa kali nak jadi 30. Itu maksudnya. Okey. So bagi yang hafal CP dah tahu dah jawapannya 6. Tapi barang siapa yang tak hafal CP, kalau bagi 5, caranya macam mana? Okey. Okey, caranya adalah kalau awak fahamlah 30 bahagi 5 ni, bahagi 5 ni adalah sama juga dengan darab 2 bahagi 10. Tu kalau orang yang bijak. Maksudnya apa? 30 darab 2, 60 bahagi 10. Dapat 6. Ya ke cikgu? Ayalah. Tak percaya? Okey dah. 20 bahagi 5 adalah sama dengan 20 kali 2 bagi 10. 20 kali 2, 40 bagi 10, 4. Kan sama tu. Sekian.